Okay, panjang ni kalau nak cerita pasal perataan asing tanpa izin ni. Saya nak tanya loh, Syakir dengan Aidil, pandangan as orang biasa lah, orang Malaysia biasa. Bila berjalan-jalan kat Malaysia, terutama KL ni, rasa ramai tak perataan asing? Betul, ramai. Ramai kan? Dia ramai sebab kita memang memerlukan tenaga kerja warga asing yang sangat besar dekat Malaysia. Sebab warga asing ni banyak terlibat dengan industri 4D. Dangerous, difficult, dirty, ke 3D, saya tak ingat lah. Benda-benda yang kita tak nak buat, buruh kasar. So macam mana perataan asing ni masuk Malaysia? Sebenarnya dia melibatkan dua kementerian. Satu KDN lah. KDN ni yang kita approve kemasukan orang dan sebagainya. Tapi yang decide berapa ramai boleh masuk itu sebenarnya Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Sumber Manusia ni yang akan menilai berapa warga asing yang boleh masuk Malaysia dalam satu tahun tu. Sebab kita banyak industri perlukan dia orang. Bukan sekadar industri perbuatan, industri sawit. Memanglah orang kata ambil pekerja orang tempatan. Tak, ni dia orang kerja yang angkat bilik sawit, benda berat-berat tu yang memang kita tak ada orang Malaysia lah yang sanggup untuk buat benda tu. Dan sebenarnya kalau bila saya masuk Icon KDN ni, banyak benda yang benda pasal parti ni yang saya dapat tahu lah. Contoh macam tadi saya masuk rumah ni, ada guard house jaga kan. Kalau nak tahu, kita ada peraturan sebenarnya. Guard house ni kalau warga asing hanya pada negara Nepal saja. Dia tak boleh Indonesia ke Bangladesh. Dia mesti Nepal saja. Sebab dia ni macam ada latihan sikit. Dia ada latihan bahagian keselamatan lah. Dan memang specialised untuk hantar tenaga kerja keselamatan ni. Kemudian kalau biasa pergi isi minyak dekat Petronas, kadang nampak yang jaga kaunter tu warga asing kan. Betul. Sebenarnya tak boleh tu. Sebenarnya kalau kat isi minyak, warga asing boleh jaga pump, jaga kaunter semua tak boleh. Yang cashier tu kan? Itu sebenarnya kerja untuk rakyat tempatan. So saya bawa pesanan ni, kalau ada nampak, bolehlah buat laporan kepada immigration. Ada orang memang akan datang nak ambil tindakan. So okey, kenapa masalah parti ni dia macam berleluasa? Satu, macam kita bincang ni lah, ada kemasukan secara haram. Dan waktu minggu immigration di Icon Beli KDN tu, saya pergi ke Morib. Kalau tengok video TikTok saya, yang paling famous tu yang dalam hutan tu. Memang saya join polis hutan, masuk hutan. Adalah orang komen, kenapa pergi hutan pakai kasut Jordan lah. Itu yang pergi 2 jam, balik 2 jam. Dia sebab waktu pergi tu pengajar cakap kita pergi Bukit Aman. So kita pakai lah kemal-kemal kan. Itu saya tengok tak kena masuk hutan. Dah sampai Bukit Aman cakap okey, kita akan pecahkan peserta pergi ke different. Ada yang dalam tu je, ada yang pergi ke trafik. Saya kena daripada jauh pergi ke Morib, pergi 2 jam, balik 2 jam. Tapi seronok memang pengalaman lah. Berkhidmat sebentar bersama dengan PGA, Pasukan Gerakan ARM. So kita tengok lah macam mana dia orang ni pergi dahsyat kan. Nak masuk Malaysia, dia orang akan sanggup menyorok dalam semak tu selama 3 hari. 3 hari dia akan menyorok kat dalam lumpur, tengok line clear. Sungguh sampai line clear. Dan kalau ikut PGA macam kita ni, kadang satu kereta Wira tu boleh masuk sumbat dalam 20 orang. Bila ada ejen datang ambil, 20 orang masuk terus jalan. Macam mana dia buat? Desperate time. Ini bukan counter setting. Ini wild sikit lah. Itu yang saya fikir. Kalau Morib tu biasa kita berdepan dengan perataan asing tanpa izin daripada Indonesia lah. Itu biasa problem kat situ. Dan kedua, problemnya adalah bila perataan asing ni banyak dia masuk ke Malaysia secara sah. Dia dapat lawatan kerja, pas lawatan. Tapi bila dia masuk ke Malaysia, banyak dia orang kena scam. Ini saya kesian juga. Dia sepatutnya macam contoh, dia dua lah keadaan. Satu, company tu request untuk bekerja, datang-datang tengok kerja tak ada. Faham. So dia orang nak pergi mana? Siapa nak hantar dia orang balik? Dia orang ni pun datang dah selai sepinggang. Ataupun kedua, dia orang datang kerja kat sini, lepas tu dah habis kontrak, majikan tak renew dia orang punya lesen. Dia panggil levy tu, dia orang tak bayar. So dia pun tak boleh kerja. Terpaksa lah dia orang ke sana sini. So itu problem dia. Kenapa ada lambakan parti dekat Malaysia? Sebab kita ada majikan yang tak bertanggungjawab lah. Sebab mostly dia orang masuk untuk kerja. Dan apa yang immigration dah buat untuk bantu benda ni, kita ada panggil satu hari tu, dia 2 program. Satu dia panggil repatriasi migrant, which is kita tahulah kalau duduk kat Malaysia ni secara tak sah, korang kena tangkap, kena masuk penjara, penjara kerajaan tanggung kos. Lepas masuk penjara tu, kita pula nak hantar dia orang balik ke negara asal. So sekarang ni kerajaan cakap, kita ada repatriasi migrant, you serah diri, datang sendiri kepada immigration akan
bagi denda RM250 Ah. dan kau kena beli tiket flight kau sendiri balik. Maksudnya itu program Yes, serah diri secara sukarela, tak payah masuk penjara, bayar denda, beli tiket kapal terbang sendiri balik. selesai. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, bayar denda sajalah. Itu yang saya selalu cakap kepada dalam video-video saya kata kepada warga asing, kalau ada yang mendengar, saya akan buat video set di Musim Raya. Saya kata kalau nak balik serah diri. Nak balik raya. Serah diri kepada immigration. Tapi dan ini program bagus lah, tu satu. Kedua, program dia panggil RTK, Rehabilitasi Tenaga Kerja. Dia macam saya cakap tadi, parti-parti yang kena tipu dengan majikan dia boleh pergi kepada immigration akan buat RTK dan tempat dia orang semula ke industri-industri yang memerlukan pekerja asing. Tak perlu panggil orang luar. Yang ada sekarang ni kita hantar terus ke industri-industri lain. So itu satu benda yang Program yang memudahkan. sangat bagus dan bagi saya membantu untuk kita hantar. Selain daripada dapat hantar orang balik, dapat kurangkan pendatang asing, dapat pula kutip denda banyak tak silap saya tahun lepas dalam puluhan juta je kita kutip. Itu sahaja. Dan memang ada orang nak balik. Memang dia orang nak balik. Ada yang bila saya buat video tu ramai warga asing DM saya tanya macam nak balik. Ramai kalau buat video tu memang kalau buka DM 90 80. Okey, biasa kalau orang tengok apa cara dia boleh buat? Cara maksudnya warga asing. Contohlah dia pergi ke mana-mana jabatan balai yang polis terdekat. Bukan balai polis immigration. Sorry. Jangan pergi balai polis. Pergi balai polis lain. Sorry. Masalah pergi immigration. Dan kalau untuk warga asing boleh check dekat website, check repatriation migrant tu bila buka program dia. Hari tu kita dah buka siri pertama, kita dah tutup. Masuk ramai lagi yang minta, kita dah buka siri kedua. Semua saya tak ingat siri kedua ni berapa lama tempoh dia, boleh check. Dan RTK tu pun kita akan ada siri-siri lah, kita akan buka. So bila buka, warga asing tolonglah pergi untuk bantu diri anda sendiri. Sebab kita nak semuanya selamat. Betul. Dan kita faham situasi ada majikan yang tak bertanggungjawab dan sebagainya lah. Kalau macam kita orang ni yang kita nampak macam ada pendatang asing ni yang cakap apa, kita tahu dia pun dah habis kontrak kerja kan. Kalau kita ni platform, macam mana kita nak mengadukan benda tu kat immigration? Boleh buat immigration, dia ada hotline dia. Ada Ada hotline dengan dia punya aplikasi kot. Saya tak ingat pula aplikasi tu apa. Di mana kita memang boleh hantar laporan untuk minta immigration datang serbu ke, immigration untuk datang check kawasan tu ke. Memang ada. Memang kita boleh buat laporan dan dia orang ni macam polis lah. Dia orang macam polis. Dia orang akan, kalau dia orang tak datang, polis yang datang. Tapi biasanya hal-hal melibatkan pendatang asing ni memang immigration lah. Kalau tengok 999 tu selalu immigration buat tindakan. Saya ambil lupa, saya dah bimbing panjang soalan Syakir tadi pasal anak-anak.